waktu saya kecil-kecil dulu, saya punya guru Quran tu level atuk-atuk. Kadang-kadang tengah dia mengajar kita macam yang Ustaz Dr. Zakaria cakap lah, teknik lama kan. Alif, bata, adatah. Bila orang tua mengajar budak, ada masa dia datang mengantuk dia pula tertidur. Jadi kita menunggu lah. Jadi macam tu. Jadi teknik lama ni macam payah nak dapat lah, kecuali yang budak-budak yang memang jenis pick up lah. Unik lah saya cakap ni, Dr. Zakaria ni dia punya inovasi dia ni. Jadi saya macam terpegun lah, sebab zaman kita budak-budak dulu memang kita tak jumpa benda-benda macam ni. Memang kita tak ada puang pun nak jumpa yang inovasi macam ni. Memang selepas saya dengar seminar yang Ustaz Zakaria bagi tu, memang saya minat lah dan saya join. Saya start pada 1 bulan Mac dan 30 Mac 2 hari lepas saya baru khatam lah. Saya dapat perkongsian daripada rakan-rakan saya yang sepengajian dengan Haraki juga. Ada yang dia asal memang merangkak-rangkak lagi Ustaz, tapi apabila dia dah belajar dengan Haraki ni, dia dapat khatamkan satu Al-Quran tu. Dia dah boleh baca. Saya tengok ramai yang muda-muda lah. Ramai yang muda-muda ni untung. Memang untung kalau orang kata apa, dapat kena Haraki. Sebab bila belajar Haraki ni, kita pun dengan rakan-rakan pun kita rasa macam satu family lah dengan ustaz ke apa. Kalau ustaz ada hal dekat Haraki ni, dia akan beritahu dan dia akan ganti. Contoh kalau dia kata saya akan ganti hari Ahad, hari Ahad kita mengaji lah. Tak ada orang kata kalau ustaz ada hal miss, tak ada macam tu. Memang ustaz akan ganti.